makan benda yang pedas, mesti nak benda yang manis, nak sedap kan? Ni dia resipi kita yang kedua. Jelly mangga ataupun agar-agar mangga. Bahan-bahannya senang saja. Hero kita lah hari ni. Agar-agar. Ada juga yang jenis serbuk macam tadi saya tunjuk kat kedai. Ada juga yang macam ni. Yang ni original lagi. Dan yang kedua kita ada mangga 2 biji. Nampak cantik, berkilat. Berkilat dah sangat. Mula-mula nak buat apa? Kita ambil mangkuk ke periuk ke terpulang kat korang. Sebab apa kita nak rendam dulu agar-agar ni. Lepas tu baru kita nak rebuskan dia. Tak air sikit. Kita rendam dia sampai agak-agak tenggelam Okey, masukkan je agar-agar ni. Siapa? Macam tu je. Sebab apa tokai kedai tadi pesan agar-agar macam ni dia kena rendam dulu. Supaya dia senang orang cakap nak apa? Nak rebus nanti, nak masak dia nanti. Nampak tu. Rendam dulu. Rendam dulu. Yeah, macam tu. Potonglah buah mangga ni. Itu pun nak ngajar ke? Macam ni, kita potong bahagian atas dia dulu, bahagian tangkai dia tu. Lupa nak cakap, pisau girlfriend bagi. Seramik. Itu pakai kejap. Alright, kita potong dia macam ni buang kulit dia, nampak tu. Pisau tajam kata kau. Nampak? Cara nak potong buah mangga pun aku ngajar. Korang ni orang bujang senang gila. Aku dulu, mak aku tinggal barang dalam apa? Dalam peti ais, pandai-pandai engkau lah nak masak apa. Macam tu lagi bagus sebenarnya. Saya belajar masak daripada situ sebenarnya. Daripada peti ais. Bukan pada mak saya. Kan, maklumlah mak saya keluar pergi kerja, dia cakap dalam peti ais tu adalah benda kau nak masak apa, nak masak lah. Lepas tu kejap lagi mak aku ni pula, sekali dua aku masak sedap, dia cakap dia pergi kerja, lepas tu balik sekali, nak balik je dia call, Penny mak nak makan ni, masak. Ambil kau, kena masak untuk mak aku pula. Bagus sebenarnya, dari situ kita dapat belajar masak. Sekarang kita nak potong lah mangga kita ni. Senang je. Belahkan dua macam tu. Nampak, terbaik. Isi dia nipis je ni. Isi dia nipis. Dia punya biji dia nipis je. Kau potong tu macam tu. Tuh dia, nampak tu betapa tebalnya isi mangga ni. Okey, kita potong dia nipis-nipis macam ni. Apa? Nanti kita letak masa dah jelly ataupun agar-agar tu nak siap masak, nanti kita lepaskan kat atas dia. Tak apa, kita letak dalam dia nanti. Kau makan rasa dia. Nipis, cantik, baiknya. Okey, yang tepi macam ni, kita potongkan dia macam ni. Potongkan dia petak macam tu. Supaya orang cakap apa? Dalam kita punya jelly tu adalah jenis pelbagai jenis potongan. Ada yang petak, ada yang lurus, ada yang nipis, ada yang panjang, ada yang kurus, ada yang melencong, tak semuanya tulus. Macam lagu pula. Poyo betul. Dah pun siap. Cantik. Memang terbaik. Nampak tu, potong dah potong, rendam dah rendam. Takkan nak tengok saja. Tengok saja memang tak jadi dah. Jom kita masak. Mohlah kita. Okey, sekarang kita nak masak agar-agar. Nak masak agar-agar kena pakai ni dia, periuk. Ataupun orang cakap kuali tebal sikit lah. Janganlah korang pakai apa, kuali nak menggoreng pula. Memang tak jadilah. Mula-mula kita panaskan dengan air. Panaskan periuk dengan air. Okey, untuk merebus kita punya agar-agar ataupun masak agar-agar ni yang kita rendam tadi ni, kan, air dalam bikon paket agar-agar tu kita kena pakai air dalam kurang 1.5 liter. Tuangkan je. Nampak kau mendidih-didih. Bodohnya aku. Tuangkan terus. Sampai dia mendidih, agak-agak dia orang cakap dia berbuih gerak-gerak sikit tu, kau dah boleh masuk agar-agar lah. Bukan apa, kan kejap lagi kita dah air dah terlampau mendidih banyak sangat, nanti air tu tersejat. So air tu dah jadi jumlah dia tadi 1.5 liter dah kurang dah nanti. Mungkin dia jadi dah 1.4 ataupun 1.3 macam tu lah. Sebabnya sepatutnya agar ni 1.4 liter je, tapi saya tambahkan 1.5 liter. Sebab apa, tunggu dia mendidih, nanti dia steam, air dah hilang. Cara dia tu. Okey, gula pula kita pakai agak-agak je, tak nak manis sangat. Nanti kita boleh rasa masa kita masak tu nanti. Gula kita pakai agak-agak dalam 100 gram pun boleh. Ikut tu pulang kita punya apa, rasa manis ke. Siapa rasa manis, nak manis lagi, bertunang lah. Memang darah dia manis lah. Siapa rasa nak manis lagi sampai kena potong kaki, bolehlah letak 3, 4, 5 guni gula. Terpulang kat korang punya pasal lah. Kita masukkan saja kita punya agar-agar. Nampak tu.
Sebab tu saya rendamkan dulu supaya dia senang masak. Kalau tak nanti lambat. Apa? Cedok je semua. Kasih habis. Tak nampak kan? Saya nampak. Kau nak nampak datang sini. Kepada awet-awet yang kat sana kau tak nampak, kena kahwin dengan abang lah. Wow. Selalu agak-agak kita makan dekat luar, dia letak apa bahan pewarna boleh juga. Macam kita kalau kita nak letak pewarna dia, kalau color tak menarik, boleh juga kita masukkan apa kita punya jus. Janganlah kita pakai yang apa, yang pewarna tak apa-apa tu. Pastikan asli warna tu. Kita rebuskan dia, ambil masa lama sikit lah nak rebus ni, bukan apa. Nak hancurkan agak-agak ni, kita kena kacau supaya dia tak apa? Supaya dia tak berketul. Kan kejap lagi berketul, rosak agak-agak kita. Kacaukan dia. Okey, tak apa. Lepas tu kita biarkan dia kejap mendidih, lepas tu kita kacau lagi. Nampak dah mendidih. Dia tak cair mendidih. Demo pula mengajar betul. Alright, biarkan dia kejap sampai dia hilang kejap lagi kan. Lebih kurang dalam 5 minit lagi mesti agak-agak ni hilang daripada permukaan. Hilang daripada permukaan. Hilang dalam cecair ni. Sebab apa? Dia dah cair. Nampak? Dah mendidih dah. Kita kacau supaya dia tak berketul. Baik punya. Kejap je dah nak masak dah. Kejap lagi. Kalau yang ketul-ketul tu senang je kita tapiskan dia. Susah apa kita buat dia. Alright. Cantik. Dah hilang dah ketul-ketul, nampak? Tak ada ketul-ketul lagi dah. Tadi nampak, tadi agak-agak ada lagi kan. Ni hilang daripada pandangan mata. Bukan hilang daripada permukaan. Alright. Untuk dia punya perasa kita boleh pakai gula. Gula tadi saya cakap apa? 100 gram kan. 1 gram banyak mana? Ni banyak ni 1 gram. Suka hati aku lah. Nampak macam banyak tak? Memanglah nama pembuat cuci mulut. Kalau tak banyak, tak manis, korang marah aku pula kan. Kacaukan dia dulu. Suka hati aku je pakai periuk yang apa? Rendah kan. Sampai terkeluar-keluar lah. Nasib baik tak kena abang kameraman depan aku. Kalau tak, jahanam. Kacaukan dia. Kurang ni gula ni. Baru berapa tadi tu? Tadi dekat 650 ml. So dah jadi 250 ml. Dia kurang lah. Kita masukkan lagi sikit. Nampak? Agar-agar dengan gula dah hilang daripada pandangan mata aku. Dan mata korang lah. Alright, kita ambil penapis dalam periuk. Agak-agak kita nak tapis dalam macam tu lah. Kalau kita ambil tray besar macam ni, kejap lagi nak tapis, siapa nak pegang? Sebab aku seorang kat sini. Korang ada member tak apalah kan, boleh pegang. Takkan aku nak panggil abang kameraman, bang tolong? Memang tak boleh lah kan. Okey, kita tapiskan dia. Hati-hati, panas. Ambil kain, pegang betul-betul macam ni. Kenapa? Kan tertumpahkan sekejap lagi. Jahanam kita. Nampak? Tapiskan dia macam tu. Kita bukan apa, tak naklah dia punya segedak-segedak apa semua yang ada dalam tu kan. So kita tapiskan dia supaya agak-agak kita smooth, lembut je kan. Nampak tu. Ni pun kita boleh tapis lagi sekali. Terus masukkan dalam tray ataupun talam yang kita ada tu. Tak ada, kita pakai Tupperware pun boleh. Nampak memang kosong, macam tak ada apa, memang macam tak sedap. Kejap lagi kau tengok sedap tak sedap. Sebab apa saya tak masukkan mangga terus dalam tu nanti dia hancur mangga tu. Kita nak dia berketul-ketul, nak dia ada dia punya bentuk, rupa dia. That's why saya buat macam ni. Ni kalau apa Makcik Pensan tengok, Jian-Jian tengok, Rafi'ah tengok, jatuh cinta buat kali kedua. Jatuh cinta lagi, la jatuh cinta. Alright, sekarang kita nak buat apa? Senang je. Kau campakkanlah benda-benda yang kau potong ni tadi. Buah-buah yang kau potong ni tadi. Kau campak terus dalam tu. Susah apa? Nampak tu. Memang dia akan terapung. Kejap lagi. Kau letak banyak-banyak, dia akan tenggelam. Masa tu nanti kau potong agak-agak kau apa. Alah, macam saya buat dulu juga. Yang agak-agak apa tu? Agak-agak limau tu dulu. Ingat tak? Agak-agak limau pula. Agak-agak oren. Macam tu lah juga. Nampak tu. Terbaik. Jangan risau, dia tak akan dia color dia memang dia color daripada buah. Kau tengok memang tak ada selera. Kejap lagi kalau dah siap, kau nampak macam kucak kacil, macam alamak apa bentuk lah dia ni buat kan. Tapi tak apa, kejap lagi aku potong cantik korang tengoklah. Alright, dah pun siap kita punya jelly mangga. Nampak memang menarik kan? Bentuk macam-macam ada. Okey, nak makan macam ni memang tak boleh dah. Kena masukkan dalam peti ais dulu. Kita sejukkan lebih kurang dalam sejam ke 2 jam ke. Lepas tu kita bolehlah potong-potong, kita boleh hidangkan. Nampak permainan guys tu. Jom kita masuk dalam peti ais.